Tahu tak, pada 16 Ogos 1951, sebuah kampung kecil yang tenang di Perancis bernama Pont Saint-Esprit tiba-tiba bertukar menjadi huru-hara bagai sebuah mimpi ngeri. Segalanya bermula selepas penduduk membeli roti buget dari sebuah kedai roti tempatan yang bernama Roch Brand Bakery. Roti tersebut dikatakan dibuat menggunakan tepung berwarna kelabu yang agak pelik dan mencurigakan. Tidak lama kemudian, ratusan orang mula mengalami halusinasi yang teruk, panik yang melampau dan gangguan mental yang mengerikan. Kejadian ini kemudian dikenali sebagai Pipin Motif, roti terkutuk. Tetapi perkara ini hanya berlaku pada mereka yang memakan roti itu. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun menjerit bahawa perutnya dipenuhi ular dan dia cuba untuk mencederakan neneknya. Seorang lagi yang merupakan postman bernama Leon Armonier terpaksa diikat kerana dia yakin yang di dalam lengannya dipenuhi ular yang sedang bergerak. Ada juga seorang lelaki melompat keluar dari tingkap 2 sambil menjerit bahawa dia adalah seekor serangga yang bersayap dan dia terus berlari walaupun kakinya mengalami kecederaan. Dan pada 24 Ogos 1951, sekurang-kurangnya 5 orang terkorban dan ramai lagi dimasukkan ke hospital mental. Pihak berkuasa menyatakan bahawa punca insiden ini adalah daripada keracunan ergot yang merupakan sejenis ulat beracun ada pada gandum. Namun bertahun-tahun kemudian, dokumen sulit yang didedahkan mencetuskan teori yang lebih menakutkan dan gelap. Ramai orang berpendapat bahawa kampung ini berkemungkinan telah dijadikan uji kaji rahsia bahan halusinogen semasa era peperangan.